Ngaji tasawuf ni pandang diri kita sendiri. Kita nak ajar orang, nak ajar kita, nak ajar kita ni. Orang ni jagalah diri dia. Ni sikit-sikit baca, oh ni orang ni. Biasa tak kena, oh ni orang ni. Kau. Ngaji tasawuf pandang diri kita. Tembakkan diri balik. Nafsu. Macam seorang daripada wali besar, ulama besar, yang digelar pak dia sebagai Sultan Muhaddisin, Amirul Mukminin bil Hadis, Syekh Abdullah Al-Mubarak, wali besar kan. Dalam itab dia mencela diri dia kan. Dia kata, hei nafsu, kau mengajar, kau ceramah macam malaikat, perangai kau macam setan ni. Dia kutuk diri dia sendiri. Kita tak kan. Abu Sulaiman Ad-Darani, bila satu hari arahan dia tidak dipatuhi oleh anak isteri dia, oleh murid dia, hatta Kaldai yang bawa dia pun disuruh tak ikut, tak nak ikut. Apa dia kata? Aku sedarlah bahawa pada hari ini aku telah jauh dengan Allah. Sebab aku tak ikut perintah Allah, maka Tuhan balas makhluk tak ikut cakap aku. Macam tu. Kita pula katakan aku siapa? Menatang kau. Rupa kau pun macam binatang ke? Yang kata ikut perintah Tuhan, binatang. Binatang pun mentasbih. Tu wali-wali menjalankan.